Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di Cik Cuk Channel 5306. Di video kali ini kita akan berkongsi membuat cornflakes madu yang paling mudah, amat rangup dan super. Jom kita lihat apakah bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat cornflakes madu ini ya. Masukkan 5 sudu makan susu pekat manis. Ini 1 sudu makan. 2 3 4. Okey. Ni 5 sudu makan susu pekat. 5 sudu makan madu ataupun honey ya. 2 3 4 5. Okey, kita gaulkan. Buka api yang sedang-sedang kecil ya. Kelihatan ada buih-buih, kita masukkan 125 gram mentega ya, dan kita kena terus kacang sehingga ianya mendidih. Okey, apabila kita punya bahan-bahan ni dah mendidih macam ni, bolehlah kita tutup api ya. Okey, kita tutup api. Tetapi kawan-kawan, kita kenalah kacau dan biarkan ianya sejuk sebentar. Okey. Kawan-kawan, kita punya cornflakes ni kan, kita tekan-tekan sikitlah bagi dia tak ada berapa besar sangatlah saiznya. Kita tekan-tekan macam ni saja. Okey. Selepas 5 minit adunan ni kita rehatkan. Kepanasannya telah turun. Ianya suam-suam kuku saja. Okey. Masukkan 300 gram kita punya cornflakes dan kita terus gaul. Masukkan semua ya. Dan kita akan gaul sehingga semuanya bergabung. Okey. Bolehlah kita masukkan ke dalam paper cup untuk dibakar. Okay. Kita sediakan patty tin ni dan paper cup. Kawan-kawan, setelah kita aturkan paper cup kita ke dalam patty tins ni, ambil 1 sudu makan ya. Macam tu. Okey. Lepas tu kita bolehlah masukkan ke dalam kita punya paper cup ni. Okey, macam tu. Okey. Jadi kita buat macam ni lah lagi sekali ya. Ambil 1 sudu makan kita punya adunan yang telah kita sediakan tadi, masukkan ke dalam kita punya paper cup ni. Okey. Okey. Lepas tu kan kita nak nampakkan dia tu lebih cantik. Kan? Nampak lebih cantik. Kita susunkanlah sedikit macam ni. Bagi dia nampak cantik sikit. Okey. Dan ulang-ulang lah kita buat ya. Kawan-kawan, kita bolehlah hias kita punya cornflakes madu ini, tapi kali ini saya akan hias dengan cherry merah. Okey. Kawan-kawan boleh juga bubuh kita kata bubuh chocolate rice ke atau chocolate chip boleh. Ya. Tapi saya nak nampak dia lebih menyerlah dengan paper cup yang warna merah
Jadi ya, saya bubuhlah ceri merah. Okey. Okey, macam tu ya. Ulang-ulang lah. Sementara tu jangan lupa ya, kita panaskan kita punya oven 160 darjah Celsius, api atas bawah. Lepas tu kita akan panaskan oven kita selama 10 minit. Okey. Kalau misalnya nampak macam tak berapa cantik sangat tu, kita bagilah dia nampak lebih kemas. Lah kita siap bubur ceri, kita pergi bakar ya. Letakkan baking tray di shelf yang kedua. Api atas bawah. Suhu 170 darjah Celsius. Masa lebih kurang 7 minit. Lah kejadian cornflakes madu yang telah kita bakar selama 7 minit. Aduh. Panas. Kita akan ulang-ulanglah membuat kita punya adunan ini sehingga semuanya habis dibakar. Okay? Setelah cornflakes ini sedikit sejuk, barulah kita pindahkan ataupun alihkan ke metal rack untuk diredai supaya ianya sejuk dengan sempurna. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video kita, iaitu cornflakes madu. InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Alhamdulillah, selesailah sudah kita membakar cornflakes madu. Inilah hasilnya. Resipi ini menghasilkan sebanyak 90 biji cornflakes madu yang amat rangup. Simpanlah cornflakes madu ini di dalam bekas yang kedap udara. Ya. Dan ianya boleh bertahan sehingga 3 bulan dan masih lagi tetap orang kata utuh, iaitu rangup jika tidak dimakan. Tapi selalunya biskut inilah yang menjadi kegemaran tetamu-tetamu dan ianya selalu cepat langsai. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan. Kawan-kawan, silalah klik 2 lagi resipi, iaitu kek Madeline dan agar-agar tembikai di akhir video ini.